Salam. Hari ini kita nak sentuh tentang betapa pentingnya sokongan kerajaan terhadap seni dan budaya suatu negara. Memang penting untuk karyawan belajar bergerak sendiri. Tetapi telah terbukti di mana-mana pun termasuk negara maju, sokongan kerajaan sangat penting. Contoh yang pertama ialah pada tahun 1964, satu akta namakan National Arts and Cultural Development Act of 1964 telah diwujudkan di Amerika oleh Presiden Lyndon B. Johnson. Dalam akta ini tertubuhnya National Council of the Arts, National Endowment of the Arts yang bertanggungjawab dalam financing apa-apa saja berkenaan dengan seni dan budaya di Amerika. Dan satu lagi adalah penubuhan American Film Institute. Memang pada awalnya American Film Institute telah dibiayai oleh kerajaan Amerika dan juga syarikat-syarikat korporat. Tapi setelah lebih kurang dalam 10 tahun, ia sudah boleh self-sustain dengan projek-projek yang dibikin dan produk-produk yang dikeluarkan. National Endowment of the Arts pula sangat membantu. Kalau kita tengok pada masa zaman pandemik, bila ramai yang tak ada job, NEA atau National Endowment of the Arts sangat membantu dengan program-program mereka. Begitu juga dengan Korea, di mana pada tahun 1972, kalau tak silap saya, telah wujud akta yang dinamakan The National Arts and Cultural Promotion Act yang telah banyak membantu karyawan-karyawan di Korea. Dan juga pada tahun 2000 lebih, ada satu akta lagi nama The National Film and Video Promotion Act. Jadi semua ni adalah usaha kerajaan dalam menyokong pembangunan industri seni dan budaya di sesebuah negara. Dan benda ni berlaku di tempat-tempat lain juga, seperti di Filipina dengan FDCP, di Argentina dengan INCAA-nya, dan banyak lagi contoh yang kita boleh tengok. Apa yang saya nak tekankan ini adalah macam mana pun karyawan boleh berdikari, namun di mana-mana pun akan sentiasa wujud keperluan untuk mendapat sokongan dari kerajaan. Dan saya bercakap bukan pasal industri seni je, industri lain sekalipun. Berbagai-bagai package ataupun bantuan atau akta yang telah diwujudkan kerajaan bagi membantu membangunkan mana-mana industri. Dan ini termasuk industri seni dan budaya. Malaysia perlu melakukan sesuatu yang lebih drastik lagi, kerana industri seni dan budaya sangat penting dalam pembangunan industri dan juga pembangunan pemikiran dan juga pembangunan seni dan budaya.